Hari ni kita nak buat ni ya. Apa nama dia? Yang ni strawberry tau kak. Tapi sekarang ni kita nak buat blueberry crumble cheesecake. Yang ni, bawah dia ni, rasa dia macam shell tart yang saya pernah ajar sebelum ni kak. Ni adalah dia punya cake dia. Atas kali ni crumble dan juga jam. Dalam pun ada jam juga. Ni loyang 8 inci tapi tinggi lah. You beli loyang yang bawah tu ada yang kita jolok tu kan. Dia senang keluar. Tepi dia. Blueberry crumble cheesecake. Okay. Yang untuk crumble ni you kena buat 2 adunan. Tapi 1 adunan untuk bawah dia, 1 adunan lagi untuk crumble atas. You jangan terus doublekan. Crumble dia adalah tepung gandum 150, gula 50 gram, margarine 100 gram. Akak, you nak pakai pure butter boleh, tak nak pakai pure butter pun boleh. Alright? Lepas tu, siapa rasa macam Rina akan nak tambah esen vanilla boleh ke? Boleh. Rina akan nak tambah kayu manis boleh ke? Boleh. Kejap lagi saya tambah kayu manis. Okay? Vanilla dengan esen vanilla ataupun kayu manis boleh ya. Cinnamon powder. Cinnamon powder. Okay, bahagian cheesecake dia ya kak. Nombor 1, cream cheese 400 gram. Nombor 2, gula. Gula ni you boleh pakai gula bancuh air. Okay, gula boleh pakai bancuh air. 150 gram. Telur saiz B. 4 biji. Whipping cream 250. Tak kisah you nak pakai jenama apa. Jenama ni pun boleh. Satu lagi jenama pun boleh. Tepung gandum 60 gram. Yogurt 100 gram dan juga jam blueberry. Okay. Now kita nak start dia punya crumble bahagian bawah. Ibarat macam shell tart. Bila you potong, dia macam luar dia crunchy, dalam dia lembut, atas dia crunchy. Oh, tergigit masam. Macam tu akak. Okay, first untuk crumble dia, kita letak 100 gram margarine or butter or apa yang ada kat rumah lah. Jangan pula letak minyak. Kita nak pakai butter or margarine. Pure butter pun boleh ya, 100 gram ya akak. Gula, okay, gula 50 gram. Akak, kalau you nak pakai gula bancuh air, you kena blend dia dulu ya. Blend dia ya, macam ni. Jadikan dia serbuk. Jelas tak kat situ? Masukkan 50 gram. Boleh pakai gula aisin. Tapi 150 gram tepung gandum jenama apa-apa yang ada di rumah ya. I know you all, kalau I cakap jenama ni, nanti you pergi cari jenama ni juga. Lepas tu, tak jumpa, tak tahu bila buatnya. Saya pergi basuh tangan dulu ya kak. Gaul pakai tangan ya, dah cuci tangan, lap bersih-bersih, lepas tu you gaul. Yang ini you gaul bagi dia jadi dough macam buat biskut. Bukan crumble. Okay, sebab kita punya lapisan bawah tu, kita nak buat dia ala-ala shell tart. Buat 2 kali, 1 adunan, you perah macam perah santan. 1 adunan lagi, kejap lagi saya tunjuk, kita kena picit-picit dia dengan kelembutan. Satu dengan kekerasan, satu lagi dengan kelembutan. Okay? Very keras kita picit-picit dia sebab kita nak jadikan dia seketul macam ni akak. Nanti crumble you tak boleh perah macam perah santan. Alright? You kena perah dengan kelembutan you yang terselah. Alright? You ambil macam ni. Okay, first you lapik you punya pakai apa? Baking paper. Pakai baking paper, you lapik macam ni. And then you susuk ni. Masukkan dekat dalam ni, you tekan-tekan ya kak. Kak tengok ni. You kan dah tinggi macam ni kan? You rapat-rapatkan dekat dinding dia. Rapat-rapatkan kat dinding dia. Bagi sama rata lah kak. Janganlah ada yang tinggi, ada yang rendah kan. Tapi nanti bila you bakar, you angkat kan, dia akan ada rongga tau kat tepi ni. You jangan risau, you tuang je nanti. Alright? Kita nak masuk dalam oven dah ni ya. Suhu 170, api atas bawah, rak paling bawah selama 25 minit. 20 minit ke 25 minit ya. Okay akak, now kita nak buat benda yang sama juga. Tapi ini crumble, you ramas dengan kelembutan ya. You don't like macam you buat tadi tu. Alright? You kena buat dengan lembut.
Yang ni adunan nombor 2. Okay. Seperti biasa, margarine or butter or apa yang ada di rumah, 100 gram. Butter cap, dia punya bau luar biasa. And then, icing sugar, boleh. Yang ni boleh pakai icing sugar. Tapi saya pakai gula biasa saya, 50 gram. Tepung 150. Okay, now cinnamon powder. You nak letak boleh, tak nak letak boleh. Ini untuk crumble atas ya. Allah, kuatnya kipas. Bila you letak cinnamon powder, dia punya bau mengancam jiwa tu kak. Macam abang, macam Astaghfirullahaladzim. Okay. Butter and then gula icing boleh, gula biasa dihancurkan pun boleh. And then dan juga tepung gandum and cinnamon powder. If you nak pakai cinnamon powder boleh je letak. If tak nak, it's okay. Okay akak ke? Tak nak saya basuh tangan Sat. Okay, ramas dengan kelembutan ya. You angkat macam ni. I tunjuk depan lah. Tapi kat sana ada kipas lah kak. Nanti terbang tepung saya. Siapa nak kemas rumah saya kak? You ramas dengan kelembutan. Tadi kan you ramas like santan right. Now you macam ni je. Angkat. Jangan leraikan kuat-kuat kak ya. Kita punya kipas ingat ya. Cinnamon powder tu sebenarnya 1 sudu kecil. Ni crumble dia macam ni. Sangat ya. Lepas tu you masuk dalam peti sejuk. Peti sejuk bawah boleh, atas boleh. Tapi saya suggestkan sebab kita nak cepat right. Kita masuk je dekat dalam atas kak oi. Crumble dia, you nampak tak crumble dia? Orang putih kau. Tu crumble dia, very crumble, very crunchy. And then strawberry dia tu dah macam kering sebab kita memang bakar kan. Bila bakar jadi kering lah strawberry tu. Kalau blueberry dia tak kering sangat. Lepas tu you letak jam lagi. Dalam tu memang ada jam. Oh tu jatuh. Okay, yang kat dalam oven pun dah masak ya. Jadi macam ni ya kak. Lepas tu you ketepikan dia dululah. Okay, you ambil blender you ya kak. Yang tadi tu crumble tu you boleh pakai gula icing. Yang ni you pakai gula biasa bancuh air je. Jenama apa-apa dekat rumah ya. Tapi jangan pakai gula batu. Untuk cheesecake dia, cream cheese 400 gram, gula 150, telur B ya kak 4 biji, whipping cream 250, tepung gandum 60 gram, bawah sekali yogurt, lepas tu jam. Yogurt ni saya tadi tulis dia tinggal. Okay, gula you masukkan 150 gram. 150 gram tu just nice. Dia tak berapa manis, just nice. Tahu tepung gandum 60. Telur 4 biji, saiz B. 4. Saiz A boleh lagi lah. Kalau C tu jangan ya. C jangan ya sebab kecil sangat telur tu. Whipping cream 250. Akak nak jenama ni boleh. Jenama ni pun boleh. Okay. Jenama apa-apa pun boleh. 250. You masukkan je. And then you masukkan yogurt. Akak yogurt plain ya. 100 gram. Yang bawah. Blender ya kak. Okay, now you masukkan cream cheese you, jenama apa-apa sahaja ada di rumah. Kalau boleh suhu bilik. Tapi kalau macam dah tak sabar sangat, boleh je. Sebab kita pakai blender. Weh, merecik kau. Then, you blend sampai semua larut ya kak. Kan, dia dah ada gap tau kat tepi-tepi ni. You jangan risau, you tuang je. Okay? Blend tadi tu kan, you just tuang je. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita colek macam ni, masuk mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, marvelous. Akak, I tell you, dia rasa, weh tak ada kat sini dah lah. Macam tu.
Ini crumble kita yang dalam frozen tadi tu yang nak cepat sangat bagi dia crumble kan. Ni crumble kita, dia dah keras. Ini jam akak. Apa nama dia? Kilat guys. Akak. Tiba-tiba perlahan kat suara. Akak apa nama dia kak? Jam. Kalau nak sedap, kena pakai yang ada buah-buahan lagi tau. I mean buah jam dia tu lagi tau. Dan yang ni you jolok dalam, you picit no. Faham tak? Jolok dalam, picit. Jolok dalam, picit. Jolok dalam, picit. Jolok dalam, picit. Oi, meletup. Lepas tu you letak macam ni lah. Jangan letak lagi, jangan bagi habis. You tinggalkan sikit untuk masa depan. Jam macam ni je saya guna. Memang ada jual kat kedai. Tapi dia punya, dalam dia blueberry dia tak nampak buah-buah sangat. Dia hancur dia sikit-sikit je. You ambil chopstick or lidi ke, pencukir gigi ke. Pencukir gigi yang belum digunakan lagi ya akak, tolong ya. Sekejap lagi, macam you taburkan crumble you. Campak je. Biarlah dia terbenam ke apa ke, yang bahagian atas ni, you campak je. Macam you tak puas hati dengan orang kan, you campak je kat muka dia. Macam tu. Biar dia tenggelam sikit. Alright? Ni, itu yang bahagian bawah yang kita dah bakar tadi tu, kita keluarkan, baru kita tuang yang ni kan. Baru kita masukkan balik kita punya crumble. Kejap korang, saya kan tak baca komen kan. Terima kasihlah kakak-kakak, abang-abang, adik-adik yang kesayangan ni yang tolong reply-reply kakak-kakak yang tanya kak kan. Minta maaf lah ya. Macam ni. Alright. Api atas bawah, rak paling bawah, suhu 180 selama 1 jam 15 minit or 1 jam 30 minit. Tolong tulis akak. Lepas tu, dia dah kecing, masak, you jangan keluarkan lagi. You biar dalam 1 hour, macam tu kat dalam oven. Tapi you buka oven tu sikit. Dalam 1 jam. Lepas dah 1 jam, you masuk peti sejuk semalaman. Besok, baru you boleh potong and menikmatinya. Type Rinana Dessert, keluarlah kau. Yang ni, Rinana Dessert kat YT ya. Tolong subscribe ya. Tolong. Okay akak, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi di next episode bersama Rinana Dessert. Jangan lupa subscribe, like and share. Gediknya kau. Bye semua.